Susah daripada mula lahir, tuan-tuan, susah Nabi sampai Nabi wafat. Allah tak berhenti uji Nabi. 5-6 hari sebelum Nabi wafat, Nabi ikat kepala dengan kain berwarna kuning kerana sakit yang keterlaluan. Sahabat pegang tubuh Nabi panas, sahabat tarik macam tu. Sahabat kata, ya Rasulullah, kepanasan kamu syadid, berat. Nabi kata, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku kalau sakit, Allah akan uji aku 2 kali ganda manusia biasa. Tu baru tajuk sakit Nabi. Dan sebab tu kita memuji Nabi SAW kerana Allah memuji Rasulullah dan mengangkat kedudukan Nabi SAW ke satu tempat yang cukup tinggi.